Okey, Assalamualaikum. Ni petang dah ni, baru selesai tadi cerita pasal tayar. Okey, untuk tayar, buat masalah, dah sold out. Tak ada lagi, jadi hampa tak perlu nak order ataupun nak tanya lagi kan. Selalu bila kita buat video apa-apa, hampa duk tanya bila tayar sampai apa semua. Jadi hari ni saya nak maklum, kata tayar dah habis. Memang tadi sampai satu kontainer, sold out ke semua. Jadi yang next punya nak sampai tu, kalau ikutkan memang daripada hantar. Tapi saya rasa macam tak sempat ujung bulan ni. Kalau sempat pun betul-betul ujung lah. 30 ataupun 31 hari bulan, ataupun dia masuk bulan 1 baru sampai tayar. Okey, habis cerita pasal tayar, kita tutup buku dulu pasal tayar. Hari ni monoshock yang hampa duk tunggu, yang duk tanya setiap kali video, hampa duk tanya tu dia. Hampa tengok dia punya color purple dia macam mana. Purple dia betul-betul premium punya. Okey, kita ada dua model lah, macam hari tu juga kita buat, tak ada ubah apa-apa, warna, kualiti, material apa semua sama, tak ada ubah apa-apa lah. Jadi yang ni kita buat Y15, dia saiz 205 lah, ada tulis tang ni. Tinggi dia 205 untuk Y15. Kalau untuk LC, kita buat saiz 200. Okey, normal punya saiz yang banyak orang pakai lah. Kalau LC saiz 200, kalau Y15 saiz 205. Okey, tu monoshock. Jadi apa yang saya nak pesan, hampa tolong order cepat. Pasal benda ni dia jenis kalau putus stok, dia akan pergi ke 3 bulan, 4 bulan punya. Walaupun kali ni saya order banyak jugalah. Tak tahu nak abang lah, tadi hampa tengok lah kontainer yang saya tunjuk tadi tu. Separuh kontainer, monoshock dan juga hyperclass dan kelas combo ni. Jadi tumpang dia duk ada stok, kena order. Jangan sampai dah habis baru duk tanya saya. Memang hampa boleh tengok sendiri dia punya colour macam mana. Betul-betul tak tahu nak abang. Premium gila. Duduk kat motor dia punya handsome tu, tak tahu nak abang. Okey. Jadi yang ni settle pasal mono. Okey, kita ada hyperclass. Hyperclass ni normal punya hyperclass yang pakai 4 kepi punya clutch plate. Okey, hyperclass macam kita duk jual sebelum ni lah, hyperclass Y15. Dia main 5 spring lah, macam biasa, tak ada ubah apa-apa. Hyperclass biasa, antara yang termurah kat market tapi boleh pakai cun punya. Lepas tu yang ni hyperclass combo. Okey, bila combo je dia akan dapat hyperclass, dia dapat housing clutch CNC. Kalau purple, dia dapat clutch plate 5 kepin, dia dapat iron plate 4 kepin, spring 5, screw 5. Ni paku ribet pun dia bagi sekali semua. Ni paku ribet pun kita dah modified. Yang cunnya kali ni hampa boleh pasang macam betul-betul macam original punya. Nampak? Paku ni kita buat bagi besar kepala dia. Memang lagi cun lah. Yang ni kita buat panjang dia, kepala dia besar apa semua ni lagi handsome daripada sebelum ni. Jadi hampa nak pasang, foundry kalau tengok paku ni pun dia akan senyum lah, dia shock. Dia akan guna paku ni, memang lagi cun. Dia main complete macam ni lah, hyper combo macam ni. Lepas tu starter one way punya bearing. Okey, starter one way punya bearing pun dah sampai stok. Okey, itu saja sampai. Esok ada lagi satu kontainer akan sampai. Esok kita akan sampai rantai dan juga radiator. Radiator ada single fan, twin fan, macam-macam ni. Tunggu esok saya update. Ngam.